Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan salam sejahtera saya tujukan kepada barisan hakim yang bijaksana, rakan-rakan seperjuangan serta hadirin yang dikasihi sekalian. Saya Nur Ilham Amalina binti Azman dari SK Kuala Abang. Berdirinya saya di sini bukan sekadar untuk memenuhi ruang masa, tetapi untuk berkongsi sebuah permata sastera yang cukup mendalam maknanya. Buku yang menjadi pilihan saya untuk bicara buku kali ini ialah sebuah antologi puisi yang bertajuk Kumpulan Puisi Remaja Musim Hujan. Hasil nukilan penulis berbakat Hamir Habib Muhammad. Buku ini bukan sekadar naskah picisan, ia merupakan sebuah manifestasi perasaan dan pemikiran seorang penulis yang melihat dunia remaja melalui kata yang sangat halus. Dengan reka bentuk kulit buku yang menampilkan ribuan payung yang tersusun rapi, ia seolah-olah memberi isyarat awal kepada pembaca bahawa kehidupan ini sentiasa didatangi hujan ujian dan kita semua memerlukan payung nilai serta prinsip untuk terus berdiri teguh. Melihat pada judulnya, musim hujan, kita mungkin akan terbayang akan titisan air dari langit yang membasahi bumi. Namun, bagi Hamir Habib Muhammad, hujan adalah sebuah metafora kehidupan. Buku ini menghimpunkan deretan puisi yang menggambarkan fasa remaja sebagai satu musim yang penuh dengan kedinginan cabaran, guruh dugaan namun diakhiri dengan kesuburan jiwa yang matang. Penulis berjaya menterjemahkan gejolak emosi anak muda ke dalam bentuk bait-bait kata yang indah namun mudah dihayati. Hadirin sekalian, kandungan buku ini mencakupi spektrum tema yang sangat luas, bermula daripada persoalan ketuhanan sehinggalah kepada isu-isu sejagat. Apa yang menarik perhatian saya ialah bagaimana penulis menyelipkan nilai-nilai murni yang sangat tebal setiap karyanya. Antara nilai yang paling menonjol ialah nilai ketakwaan. Penulis sering mengingatkan bahawa dalam menghadapi ribut kehidupan, remaja tidak seharusnya hanyut, sebaliknya perlu berpaut pada tali agama. Hujan digambarkan sebagai rahmat Tuhan yang menuntut rasa syukur, bukan keluhan. Selain itu, buku ini syarat nilai kasih sayang dan penghormatan. Dalam beberapa buah puisi, penulis melukiskan watak ibu bapa sebagai payung yang setia melindungi anak-anak daripada basah kuyup dan pancaroba dunia. Mesej ini sangat penting bagi remaja hari ini agar sentiasa menghargai pengorbanan orang tua dan tidak sesekali membelakangkan mereka dalam mengejar impian. Nilai patriotisme juga tidak dilupakan. Penulis mengisi segmen puisi yang membakar semangat patriotik, menyeru generasi muda untuk menjadi benteng kedaulatan negara. Nilai tanggungjawab terhadap negara ditekankan agar remaja sadar bahawa mereka adalah pewaris kepimpinan masa hadapan yang harus memiliki integriti yang tinggi. Dari sudut estetika, kekuatan buku ini terletak pada nilai kesederhanaan. Hamir Habib Muhammad tidak menggunakan istilah yang terlalu berat sehingga menyukarkan pembaca. Namun setiap barisnya tetap puitis dan bermakna. Beliau berjaya membuktikan bahawa puisi adalah medium pendidikan moral yang berkesan. Melalui puisi bertemakan alam sekitar, kita dididik dengan nilai tanggungjawab untuk memelihara bumi agar musim hujan tidak berubah menjadi akibat ketamakan manusia. Imej hujan dan bumi seringkali digunakan untuk mengajak remaja kembali mencintai alam. Penulis mengkritik kerakusan manusia yang mencemari sungai dan mendebang hutan, yang akhirnya rahmat hujan bertukar menjadi bencana banjir. Nilai menghargai alam sekitar ini mendidik membaca untuk menjadi insan yang lebih prihatin terhadap ekosistem. Sebagai kesimpulan, buku kumpulan puisi remaja musim hujan ini bukan sekadar naskah untuk dibaca, tetapi untuk dirasai dengan mata hati. Ia adalah sebuah kompas moral yang membimbing kita untuk memahami bahawa setiap ujian adalah didikan. Sebagaimana indahnya pelangi yang muncul selepas hujan, begitulah indahnya kehidupan seorang remaja jika dihiasi dengan nilai-nilai murni dan pegangan hidup yang teguh. Sebelum saya mengakhiri bicara ini, hayatilah pesanan penulis. Janganlah takut pada guruh yang berdentum, kerana ia tanda langit yang sedang berbicara tentang kehebatan Tuhan. Semoga kita semua terus diteduhi rahmat dan ilmu. Sekian, terima kasih.